melabur dalam pasaran saham di Malaysia bukan untuk pertumbuhan, tidak begitu bagus untuk pertumbuhan. Dia bagus untuk apa yang kita bagi sebagai dividen investment. Maksudnya kita melabur untuk mendapatkan dividen. Yang itu adalah sangat bagus di Malaysia. Tapi bila kita fokus adalah untuk pertumbuhan, jadi sebenarnya pasaran yang terbaik adalah pasaran di US lah sebenarnya. Mengapa? Mungkin boleh share tu. Tadi ada sebut pelaburan yang banyak tumbuhan fokus ni yang dekat di luar Malaysia kan. Ya. Kenapa pilih market? Okey, kenapa pilih market di US Banyak faktor. Kenapa saya memilih market di US Yang pertama, sebab saya punya strategi dalam pelaburan saham ialah apa yang kita panggil sebagai growth investment. Maksudnya pelaburan kita ni kita fokus kepada pertumbuhan. Syarikat Malaysia melabur dalam pasaran saham di Malaysia bukan untuk pertumbuhan, tidak begitu bagus untuk pertumbuhan. Dia bagus untuk apa yang kita bagi sebagai dividen investment. Maksudnya kita melabur untuk mendapatkan dividen. Yang itu adalah sangat bagus di Malaysia. Tapi bila kita fokus adalah untuk pertumbuhan, jadi sebenarnya pasaran yang terbaik adalah pasaran di US lah sebenarnya. Mengapa? Pertama, US punya stock market ni, dia punya prestasi ni berbanding dengan pasaran lain memang jauh, sangat jauh. Dan dari segi pertumbuhan, kalau kita lihat kepada carta indeks saham global dalam gambar rajah yang ditunjukkan ini adalah kita cuba cartakan prestasi pasaran saham global daripada tahun 2000. Tahun 2000 ni adalah tahun berlakunya yang kita kenali sebagai .com crash. Pasaran saham merodom kerana .com bubble pada masa itulah. Okey. Kalau kita lihat yang kuning melonjak tinggi ni adalah Nasdaq. Nasdaq ni adalah indeks pasaran, dia adalah ETF. Tak apa, saya tak nak guna perkataan istilah ETF lagi. Dia adalah indeks untuk pasaran saham US yang fokus kepada teknologi stock. Maknanya syarikat-syarikat teknologi lah. Okay. Dan yang the next one yang banyak growth ataupun banyak pertumbuhan adalah SPY, which is represent S&P 500. Maknanya keseluruhan pasaran di US lah. Yang lain tu kita tengok yang the next best yang mungkin nampak macam growth sikit adalah China. Kemudian yang lain tu yang bawah yang mendatar daripada tahun 2000 hampir mendatar naik sedikit saja adalah keseluruhan pasaran saham dunia yang lain lah. Ini termasuk Nikkei, Germany, Hang Seng, even KLCI punya indeks, FTSE, London punya stock exchange. Okay. So, jadi kita lihat daripada pasaran ni sebenarnya pasaran saham dekat US ni, dekat Amerika Syarikat ni, dia dari segi pertumbuhan amat konsisten. Dia sangat, kalau kita ambil jangka panjang, ini maknanya dah 25 tahun dia kalau ikut daripada gambar rajah ni kan. Kalau kita ambil sejarah 25 tahun, dia pasaran saham dunia yang lain tidak banyak, pertumbuhannya tidak setinggi sebagaimana dekat US. Dan kita kena faham dari segi megatrend. What is megatrend? Megatrend ni adalah trend yang memakan masa bertahun-tahun. Trend menaik, bukan trend menurun. Trend yang drive the market selama bertahun-tahun, kadang-kadang sampai berdekad. Ini kita panggil megatrend. Megatrend paling besar sekarang dekat dalam dunia ini adalah AI. Trend berdasarkan kepada AI. Dan trend AI ni dia banyak di US, dalam pasaran US. Pasaran US ni sebenarnya kalau kita faham dia punya dari segi size pasaran saham di US, dari segi market capitalization
US stock, pasaran US dia mengatasi pasaran lain sebanyak, saya ingat kalau kita ambil value keseluruhan pasaran saham, 2/3 daripada nilai capitalization dalam dunia adalah di US. That's how big. Dan the stock market di US mengandungi lebih kurang 6,000 syarikat. Jadi bila kita nak memilih syarikat mana yang kita nak melabur, kita banyak pilihan, amat banyak pilihan. Dan the best sector, performing sector, the best performing industry sekarang ni adalah di US. Jadi sebab tu saya memilih pasaran US. Banyak faktor. Dan pasaran US kalau kita lihat, dia punya uptrend, dia punya menaik tu lama dan panjang. Bila dia crash, pendek dan tidak lama. Contohnya, dia akan naik balik. Contohnya masa Presiden Trump announce pasal tarif, pasaran di US turun. Dia macam crash sikit. How long? Berapa lama? Sebulan. Kemudian dia naik balik. Kita ambil contoh COVID-19. Okay? Of course, pasaran dunia tu merundum, termasuk US. Okay? Berapa lama, how long does it take untuk pasaran naik balik di pasaran US? Kalau COVID, kalau tak salah 2 bulan setengah. Kemudian dia mula naik balik. Jadi, mengapa US? Kerana dari segi pertumbuhan, US market adalah yang terbaik. MFP sebagai sebuah NGO, badan bukan berasaskan keuntungan. Kami bukanlah sebuah syarikat yang memberikan keuntungan. Kami ada satu inisiatif yang kami panggil sebagai kluster literasi keuangan, di mana dalam kluster ini kami cuba memberi pendidikan kepada masyarakat supaya mereka celik keuangan. Jadi antara perkara usaha yang kami lakukan adalah memberi pencerahan tentang pelaburan saham yang menjadi satu instrumen perancangan keuangan yang sangat penting kepada masyarakat. Dan kami menawarkan kursus saham yang amat murah berbanding dengan apa yang ada di pasaran. Dan kami masukkan dalam tu perkara-perkara seperti strategi pelaburan, bagaimana untuk menguruskan risiko, dan kita panggil sebagai process map yang kita boleh anggap sebagai SOP ketika melabur, step by step proses yang membantu kita untuk melabur dengan betul. Perkara yang amat penting dalam pelaburan ni ialah kita tidak boleh mengikut perasaan, kita tidak boleh terlalu tamak, dan kita tidak boleh terlalu relax, Dan bila kita ada SOP, kita ada process map, kita cuma perlu ikut step by step tanpa kita beremosi dalam melabur. Kerana inilah dua perkara yang menjadi musuh utama dalam pelaburan. Satu, emosi. Yang keduanya, tamak. Yang ketiganya, kalau saya boleh tambah, adalah pengurusan risiko yang baik. Jadi boleh mendaftar kelas MFP, dan kita akan adakan beberapa kali sepanjang tahun ini, insya-Allah.